Air. Aras, pohon di atas. Jadi kita dah sampai dekat Quest Hotel Midport dekat Port Dickson. Ni dia punya lobby dia. Tengok. Ramai orang dekat lobby. Ni dia punya cafe dan lobby. Dekat lobby pun dah bersesak. Kalau tengok dekat luar tu, lagi ramai orang dekat luar ni. Sabar ni. Dah datang lah. Sukalah Aras. Ada kawan-kawan ramai kali ni mancung dengan Amnah. Best tak Amnah? Best. Nenek Tobah pun dah sampai dah ni. Okey, kunci dah dapat. Jadi kita nak tengok bilik kejap lagi. Letak barang. Besarlah bilik ni. Huyo, ada kata 2 tingkat sini. Lansir buka, bagi terang sikit. Lansir buka. Wah, buat terang. Huyo, best ah. Ni nama bilik ni bilik family room. Jadi kalau ambil yang family room, dia ada satu katil king, lepas tu katil queen, 2 tingkat katil queen ni. Double decker. Jadi boleh ramai lah kat sini. Dia punya bilik, dia punya apa, view dia pun cantik dekat sini. Kalau kita tengok view dia, ada nampak laut. Siap meja makan. TV pun besar dia bagi. Kenapa? Nak makan lagi, nanti boleh cepat mandi kolam. Nanti muntah dah. Nak kolam nak. Tak muntah pun. Bulan lepas jalan Tok Mak masak. Yang ni nenek nak masak. Jadi sempit, rendang, nasi goreng. Baru nak tengok bilik sendiri. Tadi kita tengok bilik nenek dulu.
macam tak jauh sangat beza dengan bilik tadi. Ni sama juga, ada queen, double atas bawah, dengan satu lagi king. Bilik kita berdua. Sama lah, ada sofa, cuma meja makan je tak ada. Tapi okey lah, semua bilik ni murah sikit dari yang tadi. Oh tu kolam renang dia lah. Tu boleh nampak lah tu. Ya Allah, besarnya. Oh, besarnya. Ramai dah orang. Jom, tukar baju. Jom, tukar baju. Kalau motor ikut suka tu. Okey, kita lihat. Dah. Ni dia punya water park dia. Kalau dekat hotel ni, yang famous ni lah dia. Dia punya kolam mandi. Playground budak-budak lah. Kalau tengok memang riang, cantik lah. Kalau tengok dari sini, air dia semua cetek ni. Jadi memang selamat. Kalau budak 3 tahun boleh ni, tak payah pakai pelampung pun tak apa. Cuba tengok. Budak kecil tu pun boleh. Ada, slipper semua kat sini. Jom, let's go, jom. Ares, memang tak dalam kan? Dalam dia. Ni yang paling dalam ni. Di sini. Yang paling dalam. Dia punya tema ni pun lawa ni lah. Gentle ship. Kapal kata, kapal tengah. Kat dalam pun kat atas tu. Tengok, siap ada asap lah. Memang best lah. Ada pergilah dengan ni.
Amna tepi. Tepat. Ani tepi. Dah roti tak? Mana? Saya nak main. Ada lagi tak? Tak ada dah. Lampu dah habis. Macam best tak? Ni kalau tengok dia punya sliding dengan nak naik kat ujung tu, ujung kapal. Ujung kapal belakang tu. Sliding pertama, sliding kedua, sliding ketiga yang pusing. Dah turun nak naik semula. Tangga dia kat belakang sana, belakang kapal. Jadi memang penat sikit lah kalau budak-budak depan, lepas tu kena pergi belakang. Satu lagi cuaca tengah sedap dari tengah hari tadi, hujan, mendung, bawa ke petang. Boleh lah, pusing-pusing. Belas ke? Dah Aril, jom. Dah nak naik dah. Aras, jom naik. Dah jom. Dah jom. Dah. Malam tak ada mandi, ada pukul 7 tutup. Jom. Asri. Dah jom. Ni Amna sini tengok mata. Wah, sampai merah mata lah. Aras. Boleh main bola. Mata. Aras. Ada cepat mandi. Siap mandi. Cepatlah pergi bilik nenek. Jangan rakam. Jangan rakam ayah. Dah jom. Jom. Bersama aku. Jom. Orang nak ikut.
Malam-malam ni kita cari pot untuk ngeteh lah. Sebab kena air panas. Makan panas lah. Ni nama kedai makan ni Selera Dalam Kubur. Kita tengok dia punya pelanggan dia ramai juga kat sini. Mungkin ada yang special. Aku punya. Aku. Pakai kentang. Let's go. Negara bukan negeri. Dia saja. Sriwijaya. Main bola ni. Benda. Ni balik hotel awal sikit ni. Hasri dah buat perangai kat kedai. Air pun tak sempat sampai. Dia dah mengantuk macam ni lah. Buat mengada dia. Tok Ba ni arah safas. Pok su semua kat kedai makan ni. Jadi kita orang balik awal dulu lah. Nak tidur kan ni. Dah cepat. Tengok. Kat situ. Nak masuk bilik ni. Dah pergi lah bilik tu. Bye bye. Kat atas tak tidur? Tak kosong lagi. Apa kita seorang di atas? Aku hantar punya kereta api tu dah hilang. Mata kita pergi mana ibu? Ayah, kat bilik kamu. Oh, kat sana. Mama kasih cerah. Dah tak lampu. Okey. Dah. Cari sarap dulu pagi ni. Tadi dekat hotel tadi ada orang recommend. Dia cakap sarap kat sini sedap. Jadi ni yang pagi-pagi ni. Jadi dah Ada makan cepat, mandi kolam cepat. Kau dah dapat kejap je. Ni telur. Ambil. Amna bangun cepat. Makan. Roti canai ada. Air Milo. Kau dah lambat mandi kolam.
Pagi ni round kedua mandi kolam. Jadi pagi ni kita mandi kolam je. Lepas tu kalau pukul 11 kita naik semula bilik, kemas-kemas barang. Lepas tu balik lah. Itu je aktiviti kita pagi. Aras, dah jom. Apa?